Lampu solar yang model kelabu ni, harga dia ni tak berapa bajet sangat. Tapi kualiti dia ni kena dengan harga. Kalau korang tengok, panel solar yang korang dapat saiz lebih besar berbanding panel yang biasa. Lampu pula saiz besar. Kalau korang beli watt yang paling besar, dapat dua-dua saiz besar. Yang ni lampu solar yang model baru, yang ni yang padu punya, design cantik, dapat pula panel saiz besar. Bila korang pakai panel besar macam ni, dia boleh cas lampu dengan cepat tau. Jadi waktu mendung, dia tetap boleh hasilkan tenaga untuk bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam. Bateri pula dia pakai saiz besar, dia boleh simpan tenaga yang lama. Lampu ni korang boleh gantung mana-mana sebab dia fleksibel. Mudah untuk gantung, bracket dia ni korang boleh gantung mana-mana. Dinding rumah boleh, tiang lampu boleh, bawah bumbung rumah pun boleh. Panel dia ni saiz 35 cm x 60 cm. Panel paling besar yang saya ada untuk lampu solar. Yang ni padu punya. Cahaya dia ni waktu malam memang cerah. Sebab lampu ni dia pakai reflektor, jadi cahaya dia tu lebih luas dan lebih terang. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang model premium, korang boleh check yang model ni. Harga dia keras sikit berbanding yang model lain, tapi kualiti dia ni lebih padu, design dia ni lebih cantik. Korang boleh check lampu solar ni dekat link video. Pakai lampu solar macam ni, tak payah nak risau bil elektrik tinggi. Sebab lampu ni dia charge guna cahaya matahari.